Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Hari ini kita masuk pada bahagian yang kedua daripada 7 bahagian bagi bab 7 graf gerakan. Pada hari ini awak akan belajar bagaimana hendak mentafsir graf jarak masa dan seterusnya menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Buku teks adalah pada muka surat 187. Mana-mana yang belum subscribe, sila subscribe. Dan siapa yang sudah subscribe, Safakri ucapkan terima kasih. Jom kita mulakan. Okey, kita nak mentafsir graf jarak masa. Okey, ini adalah perjalanan Encik Ahmad pulang ke kampungnya. Ia ada pada buku teks muka surat 187. Okey, kita tengok di sini graf Encik Ahmad. Okey, jadi kita nak tafsirkan ini, kita pergi satu persatu. Kita tengok dari A ke B menunjukkan kecerunan positif. Dia naik ke atas ini maksudnya dia kecerunan positif. Maknanya Encik Ahmad telah bergerak sejauh 30 km. Tengok dari 0 ke 30 dalam masa 20 minit. Okey, masa dia dari 0 ke 20. Jadi dia bergerak sejauh 30 km dalam masa 20 minit. Laju Encik Ahmad dalam 20 minit pertama ialah kecerunan AB. Ini laju perjalanan Encik Ahmad yang diwakili oleh kecerunan AB. Okey, ia adalah laju seragam sebab ia adalah garis lurus. Okey, kita pergi kepada B ke C. Okey, dari B ke C, jarak Encik Ahmad tidak berubah. Tengok dari B ke C, jarak dia tetap 30 km. Ia menunjukkan kecerunan sifar. Tiada pergerakan yang dibuat. Dia stagnan di situ 30 km dari B ke C. Tetapi masa dia bergerak. Okey. Dia mungkin berhenti rehat seketika atau kereta rosak. Tapi mustahillah kereta rosak 10 minit. Okey, seterusnya kita kaji dari C ke D pula. Okey, dari C ke D, Encik Ahmad meneruskan perjalanan selama 15 minit dengan jarak 15 km. Kecerunan dia pun adalah positif. Jadi awak tengok sini masa perjalanan dia adalah 15 minit sebab 45 tolak 30. Jarak dia juga 15 km, iaitu dari C di sini dari 30 km ke 45 km pun 15 km. Dan kecerunan dia adalah positif. Jadi secara keseluruhannya Encik Ahmad mengambil masa 45 minit dan jumlah jarak yang dilalui ialah 45 km untuk pulang ke kampungnya. Okey, itu bagi graf yang pertama. Kita pergi pada graf yang kedua. Okey, kita tengok bentuk graf ini. Okey, ini perjalanan Puan Lisa membeli barang di pasaraya. Okey, graf ini berbeza dengan graf yang pertama. Ini adalah graf pergi dan balik. Ini adalah graf pergi dan balik. Okey, kita tengok dari P ke Q menunjukkan kecerunan positif. Puan Lisa telah bergerak sejauh 20 km dalam masa 20 minit. Laju Puan Lisa dalam 20 minit pertama ialah kecerunan PQ. Sama macam tadi. Okey, sama juga dari Q ke R, Puan Lisa tidak berubah kedudukan. Okey, maksudnya 20 km tetap dari Q ke R. Tiada pergerakan dibuat. Mungkin dia sedang membeli belah di supermarket itu, pasaraya itu, selama 10 minit. Okey, yang ini saya nak tekankan dari R ke S. Dari R ke S menunjukkan kecerunan negatif dan jarak dia semakin berkurang. Awak tengok sini dari
R ke S, maksudnya jarak, awak tengok jarak ini dari 20 terus berkurang sampai sifar. Okey, ini menunjukkan Puan Lisa dalam perjalanan pulang semula ke rumahnya. Okey, dari pasaraya pulang semula ke rumah dia. Okey, itu maksud dia graf ini. Ini perjalanan pergi dan balik semula. Okey, ini jumlah jarak yang dilalui oleh Puan Lisa ialah 2 kali ganda, iaitu 40 km. Dia pergi 20 km, dia balik 20 km. Iaitu mewakili perjalanan pergi dan balik ke pasar raya tadi. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh yang keempat. Contoh keempat ini pada buku teks muka surat 188. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. OA mewakili kereta, OA warna biru ini mewakili kereta, bergerak dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Maksudnya di sini Puchong, ini Bandaraya Melaka. BC bas dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan bezel laju. Okey, laju adalah kecerunan. Laju ialah kecerunan. Jadi kita gunakan rumus kecerunan. Dipastikan awak tahu koordinat dia 0, 150, 2, 150, 3, 0. Jadi kita dah tahu koordinat titik-titik yang diperlukan. Jadi kita tengok laju kereta, itu kecerunan kereta 150 tolak 0. Yang biru ini 150 tolak 0, 2 tolak 0. Okey, dalam kilometer per jam. Jadi tengok kilometer, ini pun unit dia jam. Jadi tak ada masalah, tidak perlu tukar unit. Jadi kita dapat 75 km per jam. Okey, bas pula. Sama 150 tolak 0, 0 tolak 3. Dan kita dapat negatif 50 km per jam. Okey, kita dapat negatif di situ menunjukkan dia berpatah balik ke titik rujukan. Jadi titik rujukan kita adalah pada asalan ini. Jadi dia negatif lah. Dia berpatah balik. Okey, jadi kecerunan dia iaitu laju 50 km per jam. Jadi beza dia 75 tolak 50 iaitu 25 km per jam. Maksudnya kereta lagi laju dari bas. Okey, beri contoh yang kelima, buku teks muka surat 188. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dalam tempoh 4.5 jam. Tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Pegun ialah tak bergerak. Jadi, tak bergerak kawasan sini. Apabila graf itu mempunyai kecerunan sifar ataupun mendatar. Jadi dia nak masa, jadi kita pergi kepada paksi masa. Jadi masa yang diambil ialah 1 jam. Itu jam kedua sampai jam ketiga. Tolakkan dia 1 jam. Okey, seterusnya laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey, laju mewakili kecerunan. Laju mewakili kecerunan. Jadi, laju 1 jam pertama adalah sama dengan laju 2 jam pertama. Sebab dia berada pada garis lurus yang sama. Maksudnya dia mempunyai kecerunan yang sama. Jadi, laju 1 jam pertama sama dengan laju 2 jam yang pertama. Jadi, laju adalah laju seragam. Laju ialah laju seragam kerana dia hanya satu garis lurus. Jadi cara nak selesaikan ya sama, menggunakan rumus kecerunan. Jadi 150 tolak 0 dibahagikan dengan 2 tolak 0, kita dapat 75 km per jam. Okey, dan seterusnya soalan B, kita nak huraikan
gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. 90 minit yang terakhir adalah dari jam 3 ke jam 4.5, iaitu 1 jam 30 minit, 1.5 jam, 1 jam setengah. Itu 90 minit yang terakhir. Jadi yang pertama kita tengok, ini dia ada kecerunan mewakili laju. Kira kecerunan dia terdapat 80 km per jam. Dan jarak yang dilalui adalah 270 tolak 150. Ini saja jarak yang dilalui. Jadi dari sini untuk cari jarak dia, iaitu sejauh 120 km. Jadi kita nak huraikan sedikit dalam bentuk ayat lah. Okey, kereta itu bergerak dengan laju seragam 80 km sejam dan melalui jarak sejauh 120 km bagi 90 minit yang terakhir. Okey. Kita pergi pada contoh 6, buku teks muka surat 189. Okey, Sahana berbasikal ke pejabat pos. Jadi kita tengok graf ini. Graf ini graf pergi dan balik yang kita belajar sebelum ini. Untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri. Elok-elok pula masa sekarang ini soalan ini keluar. Kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik. Okey, pergi, buat urusan di pejabat pos dan balik. Okey, pergi, buat urusan pejabat pos dan balik. Dari rumah ke pejabat pos. Tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana. Jadi penyelesaiannya, okey, pergi balik Jadi jumlah jarak 2 km darab 2. Okay. 2 km pergi, 2 km balik. Jadi 4 km. Soalan yang kedua. Kita nak cari nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Jadi kita tengok segitiga jarak laju masa. Segitiga ini sangat mudah untuk diingati, sangat penting. Jadi awak perlu ingatlah kedudukan dia. Okay, masa sama dengan jarak dibahagikan dengan laju. Dia bagi laju dia 8 km. Jarak dia adalah 2 km. Sebab T 2 km. Jadi masa yang diambil adalah selama 0.25 jam. 0.25 jam. Jadi kita tengok Pak C mendata ini mewakili waktu dalam sistem 24 jam. Jadi kita tukar dulu dalam minit. Jadi 0.25 jam adalah bersamaan dengan 15 minit. Darab saja 60. Jadi T adalah bersamaan dengan 0920 ditambahkan dengan 0015, iaitu dalam sistem 24 jam. Dan sama dengan 0935. Okey, mesti tulis dalam bentuk sistem 24 jam. Jangan awak tulis 9.35 pagi, 9.35, 9.35 sahaja. Jangan. Awak kena tulis 0935 sebab dia adalah dalam sistem 24 jam. Okey, dan yang terakhir menghuraikan perjalanan dari pejabat pos ke rumahnya. Okey, Sahana mengambil masa selama 20 minit untuk perjalanan dari pejabat pos ke rumahnya yang berjarak 2 km. Dari sini dari pejabat pos ke rumahnya ambil masa 20 minit 0950 1010. Okey, jadi 20 minit sini jarak dia 2 km. Jadi laju dia kita kena tukar dulu dalam jam.
dalam jam sebab unit dia kilometer per jam. Dan laju adalah 6 km per jam. Okey, next kita pergi pada laju purata. Okey, kelajuan suatu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang suatu perjalanan. Dalam situasi ini, laju purata digunakan. Jadi awak tengok graf ini, kelajuan dia berubah-ubah. Ada laju macam ini, dia berhenti, kelajuan kecerunan tinggi sikit. Jadi dia berubah-ubah. Jadi kita guna konsep laju purata. Rumus laju purata ialah jumlah jarak yang dilalui dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Jumlah jarak 270, jumlah masa 4.5 jam. Itu kita nak kira laju purata. Okey, kita pergi contoh 7. Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar. Okey. Ini Segamat melalui Tangkak sampai ke Muar. Okey, laju purata jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak dia 80, jumlah masa dia 1.5 jam. Dibahagikan saja, laju puratanya ialah 53 1/3 km jam negatif 1. Okey, tengok sini, dia adalah perkara yang sama. Ini kilometer per jam, kilometer jam negatif 1 pun perkara yang sama. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Masih lagi contoh 7, muka surat 189. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitung jarak antara Tangkak dengan Muar. Okey, jadi apa-apa pun kita kena tahu nilai S dahulu. Okey, kita tengok segitiga jarak laju masa. Kita nak kira jarak ini, iaitu S. Dari sifar ke S, berapa jarak dia? Jarak adalah sama dengan laju didarabkan dengan masa sebab dia duduk di kawasan bawah ini. Jadi, dia diberitahu laju dia adalah 50. Masa yang diambil ialah 1 jam. 50 darab 1 sama dengan 50 km. Jadi, S ialah 50. Okay. Jarak dari Tangkak dengan Muar ialah Tangkak Muar di sini. Jadi dari sini ke sini. Dari 50 ke 80 iaitu 30 km. Okey, dan seterusnya kita nak menghuraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Dari Segamat ke Muar. Tadi perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar yang berjarak 80 km dan mengambil masa selama 1.5 jam. Laju purata perjalanan Puan Zabedah ialah 53 1/3 km jam negatif 1. Ini diambil dari soalan A tadi. Jadi macam itu kita huraikan perjalanan sesuatu objek ataupun perkara. Okey, jadi terima kasih. Jangan lupa tengok video seterusnya bahagian yang ketiga. Dan terima kasih kerana subscribe. Wassalam.